Jadi kan kalau komitmen untuk 200, 300 untuk SIM card saja, dia tak jadi mahal untuk saya. Korang boleh tanya ejen SIM card dekat luar sana yang ada pendapatan yang betul-betul buat kerja lah. Kalau komitmen 200, 300, 500 pun dia rasa macam murah. Especially untuk SIM card lah. Benda lain mungkin mahal. So bila dah steam dengan SIM card je, saya sampai letak SIM card dalam kereta tau. Saya pakai Android player yang bukan Android player, Android player basic untuk kereta model FC Civic FC tahu lah, yang bentuk ketam punya lampu tu belakang, Honda FC. So dia punya player tak berapa nak best untuk customization lah. Jadi saya dapatkan Android player jenama Mohawk. Saya datang bengkel itu hari nak tukar tinted belakang je. Kejap lagi tengok, alamak, macam best je. Dah haram, damage betul. 1000 lebih damage dekat situ. Jadi saya pasang lah. So Android player yang kita ambil ni, dia ada cellular. Dia ada cellular, maksudnya boleh masuk SIM card. Sebenarnya saya dah semak dah pakai player-player yang connect wifi, nak hotspot dekat handphone. Leceh. Jadi dalam kereta saya pakai Android player yang berjenama Mohawk. Mohawk. Spek saya pun tak ingat spek lah, tapi masa saya beli dan pasang tu dalam 1400. Siap pasang lah Siap ada sedikit aksesori yang dia guna untuk casing dia. Dan seperti yang korang tengok ni, nanti saya tunjuk. Dia ada connection untuk SIM card. Boleh masuk SIM card maksudnya. Hilau sikit lah, tapi ni lah, kalau saya dekatkan, korang nampak ni kan, dia ada signal dekat sini. Kalau dekat sikit, cuba zoom. Nampak tak? Tu 4G je guys, bukan 4G plus atau 5G. Korang boleh komen-komen lah, Android player apa yang ada connection 5G. SIM card tu letak dekat mana? Dekat sini ke? Ada lubang ke? Tak ada. SIM card tu dia letak dekat dalam ni lah. So kena godeh sikit dalam ni. Saya ingat lupa. Ni ada, dah jumpa dah. So inilah. Ini untuk slot SIM card dia. Kalau buka ni, nampak kan? Saya pakai SIM card SOX, tapi plan dia, kalau korang nak ikut juga boleh je. Besar gila guys. Saya pakai yang RM50 1000 gig. Cuma kadang-kadang orang terfikir, boleh tak pasang Android player ni dekat kereta sekian. Macam saya ni, saya pakai dekat Ketam. So untuk ni, dia sebenarnya ini tak ada tau. Benda ni tak ada. Ini yang kita panggil casing dia ni. So kalau korang beli, korang make sure dulu seller tu ada jual sekali tak ni casing. Kalau awak pakai kereta Beza contoh, pakai Beza, casing untuk Beza ada ke tak. Kalau ada, memang benda ni dah pasang, nanti pasang ni lah. Dia jadi nice fit macam ni. Dia ngam, cantik lah. Daripada segi kelajuan, kita tak test lagi kan. Saya tak tunjuk lagi. Sebenarnya tak laju mana pun, 4G guys. Tapi boleh pakai. Cukup untuk kegunaan dekat luar. Tengok, ini Android player dalam kategori murah je kot. Kualiti dia tak berapa sangat lah. Dia punya OS pun bukan OS yang certified platform TV. Dia ni lah. Kita try dekat sini kelajuan dia. Saya kena naikkan brightness saya paling tinggi. Brightness dah tinggi dah tu. Silau ni, tengok. Dapat 20 Mbps. Sebenarnya plan ni tak ada sekatan kelajuan tapi sebabkan benda ni, Android player ni tak support high speed lah kan. Kalau ada 5G, boleh dapat 100 Mbps. Upload dia tinggi guys. Wow. Boleh tahan. Biasa upload teruk babe, telco ni. So dia ada antena. Antena dia dekat sana tu. Kalau korang nampak yang, tak silap saya, yang panjang tu. Yang panjang tu antena dia. Perjalanan saya saya orang Johor. Daripada Johor, kalau saya nak pergi Indonesia naik kereta, kalau boleh sekalipun, saya tak ada risau data tu habis. Sepanjang jalan, kalau kita berhenti dekat RNR, dah penat-penat, baring-baring, tidur, anak-anak saya tengok kartun ke apa, tengok Netflix, dia tak jadi masalah lah. Takkan habis data. Jangan risau, memang takkan habis punya. Saya tak pernah habis lagi. Pakai SIM card ni tak pernah habis. Tapi satu korang kena ingat lah, even Android player jenama Mohawk ni, korang yang kaki kereta tahu kan, Mohawk ni nampak mahal sebenarnya. Barang-barang Mohawk, speaker Mohawk, dia nampak branded lah dalam produk audio ni. Walaupun harga dalam 1000 lebih sikit, untuk market sekarang mungkin dah turun sikit lah.
dia belum dapat stability yang bagus untuk Android Dia lagging dia, bukan lagging tak boleh pakai, tapi memang tak sedap. Saya tak minat dengan dia punya performance. Dan saya sebenarnya tak banyak sangat pengetahuan tentang Android player. Saya bukan kaki Android player, tapi nak ada satu jugalah. So sistem Android player yang ada dekat dalam kereta ni kan, Android player kereta, dia punya sistem pun sistem yang tak ada certified. Stability dia so-so je, tak ada security update sangat. Dah macam pakai handphone made in China. Walaupun harga macam tu, dia tak berapa nak sedap nak guna, tapi still boleh guna, still patut ada jugalah, boleh pakai lah. Tapi kalau yang betul-betul stability bagus, sebenarnya jenama apa guys Cuba komen-komen dulu kat bawah, model apa, jenama apa. Download apps pun tak banyak lah, benda-benda basic je. Yang penting dia mesti ada Spotify. Purple VOD ni biasalah pirate-nya untuk letak movie banyak kan. Yang mana lagi ni, ni tak penting ni speed. Lepas tu ini saja yang saya pakai. Macam Netflix ni, dia tak ada Widevine L1. Nak play Netflix official tak boleh. Jadi rugi jugalah Android player yang macam ni. Lepas tu OTT ni channel TV. Bukan pasal kita tengok sebab saya ada benda nak monitor. Saya ada benda nak monitor dekat sini. Sebab saya supply TV box, ramai customer saya pakai application ni. Kadang-kadang ada down, kita nak check lah kalau saya dekat luar station ke apa. Tak banyak kita pakai dekat dalam ni. Saya benda-benda basic saya pakai wajib memang kena ada Spotify sahaja, ataupun backup YouTube Music. Korang tahu tak, yang paling boring adalah kedudukan macam ni Ni layout dashboard untuk kereta ni. Kedudukan dia, matahari dekat atas, silau guys, silau. Aduh, kenapa lah kau cipta macam ni? Nak setting ke atas ke? Macam mana nak modify? Aircon tertutup, takkan letak kat sini? Oi, panas. Dah tak boleh brain. Nak tak nak kena pakai dia punya apa ni, cap. Owning lah. Tapi sampai sekarang tak pernah terfikir nak search dekat Shopee. Masalah betul lah. So basically itulah setup simple saya dekat dalam kereta. Ada lagi satu kereta, tu pakai Android player yang jenama yang sama, tapi dia agak lagi besar sikit. Tapi rasanya dah baru tukar dalam 2-3 bulan. Langsung saya tak usik, saya tak setting apa-apa. Email pun belum login dekat Play Store. So untuk komitmen bulanan RM50 sebulan, 1000 gig saya pakai dalam kereta saja. Macam sekarang tunggu anak balik sekolah, lepas tu pergi berjalan apa semua, kita tidak ada kerisauan masalah internet habis. Dan kita tak ada masalah leceh nak connect hotspot. Okay, tak mengganggu handphone kita, tak menghabiskan bateri handphone kita. Walaupun dalam kereta kita boleh charge handphone, tapi still mengganggu kesihatan bateri tu. So untuk yang mampu, bolehlah pakai juga kan. Internet RM50 tu tak adalah mahal mana. Tapi kalau tak mampu juga, saya rasa ada setengah orang mungkin tak heavy sangat, boleh pakai yang RM22 sebulan. Check dekat ruangan description, 100 gig RM22. Top up tau, dia top up kalau rasa nak pakai guna. Tapi jangan sampai nombor expired, nanti kena beli SIM card baru. So saya nak korang share Android player apa yang korang rasa lagi best daripada Mohawk ni, yang kualiti dia lebih baik, smooth, lagi sedap, sistem lebih stabil. Cuba komen dekat bawah. Dan korang share dekat saya, SIM card apa, siapa-siapa yang pakai Android player dalam kereta yang boleh masuk SIM card apa korang guna dalam kereta. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.